Jadi jom kita tengok semula apakah jawapan bagi bacaan-bacaan tersebut. Saya mula dengan paling atas sebelah kanan. Bacaan yang ada baris 2. Kita panggil bacaan apa tu? Tanwin. Tanwin. Okey. Itu adalah bacaan tanwin. Okey, jadi macam mana nak baca bacaan tu? Okay, saya mula dengan Cik Zulkafli. Cuba bacakan. Bunyi apa? Hon, hin, hun. Un. Okey. Hampir cantik tapi kena jaga dia punya isti'la. Kena tebal Berangin dan tebal. Macam nak buang kahak sikit. Khon. Khon. Khin. Khun. Cuba sekali lagi. Hon, hin, hun. Okey. Cantik. Okay, kita sambung bacaan nombor 2. Bacaan apa tu? Panjang. Bacaan? Panjang. Panjang berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Cantik. Macam mana nak kenal bacaan panjang? Dia ada apa? Ketemu awi, alif ya waw. Ya. Awi yang kosong Alif waw yang kosong. Okey. Saya mula dengan Cik Yaakob pula. Cuba bacakan bacaan panjang tu. Nombor 2. Panjang ke pendek tu? Panjang. Panjang. Ya. Jadi kena lepas lagi. Kho, khi, khu. Cuba. Okey, bagus. Okay. Seterusnya saya sambung 3, 4, 5. Saya mula dengan nombor 3. Cik Zulkafli, bacaan apa nombor 3 tu? Pendek. Pendek. Okey, bagus. Cuba bunyikan bacaan pendek tu. Oh, hi, hu. Okey, mantap. Encik Ramli, nombor 4 bacaan apa? Sabdu. Sabdu bagus. Okey. Bacaan sabdu kena tahan dan lepas ikut baris. Cuba bunyikan. Bagus. Suara dia terlepas sifat rokhawah. Kho. Jangan muncul sangat. Dia kena buka sikit. Infitah. Kho. Yang last sekali nombor 5. Encik Yaakob, bacaan apa nombor 5 tu? Bacaan sukun. Sukun. Apa maksud sukun? Sukun mati. Okey. Jadi apa-apa bacaan sukun dia akan kembali kepada makhraj. Apa makhraj rokok tadi? Kerongkong bahagian atas. Bahagian atas ataupun hujung kerongkong macam kita nak buang kahak. Saya kembali kepada Encik Yaakob. Cuba bacakan bacaan nombor 5. Dia kena tebal sikit. Yang tu.